baby Putra. Ya. So baby Putra ni alahai. Baby Putra ni umurnya 3 bulan. So sebelum ni baby Putra ni ada masalah asma ya, Mama? Doktor rasakan apa? Lendir banyak kat dalam apa? Dia punya Paru-paru. Lepas tu doktor sahkan dia asma lah. Hmm. Dia sangat teruk lah. Dia macam semput kan. Lepas tu mana saya Dia ambil spray dah. saya datang kat Dimek. Doktor mengatakan boleh sembuh-sembuh lah. Sembuh-sembuh. Jadi saya beli yang spray tu. Saya spray dekat mulut Baby ni. Nampak perubahan. Tak ada semput dia. Tidak, dia punya dada dia ni naik turun, naik turun, naik turun. Lepas tu dia macam susah nak nafas. Dia nampak okey lah baby ni. Dia nak macam bijak. Yalah, daripada sepagi ni tak bunyi dia nangis ke? Kita spray mulut dia. Dia suka. Macamnya. Doktor dah check semua, dia kata okey. Dia pun pelik. Macam mana baby ni boleh. Doktor pun pelik Alhamdulillah. Nampak kan. Ni tidur pun nyenyak Nyenyak, cerdas. Tak adalah macam bunyi tu. Kalau kita duduk sini boleh dengar lah jauh kan. Macam tu. Kan dia okeynya, alhamdulillah. Dia macam doktor pun cakap bijak. Baru 3 bulan dah boleh gelak. Sekejap. Lah. Ini kakak dia. Mak usul dia. Ini mak usul dia. Ni saya boleh juga ni. Ah. Dia pun ambil AP lah. Okey. Dia problem dia asma. Asma juga? Asma dengan jantung. Apa daripada baby. Jantung dia lubang 3. Allah. Sebab tu saya selalu cari pemakanan tambahan untuk dia lah dengan cucu ni. Jadi alhamdulillah saya datang kat Dimek ni maksudnya apa tak salah alamat lah. Alhamdulillah. Kan? Saya suruh dia apa sekarang Kakak- tak adalah pakai asma dah. Ni dia spray ke dia minum? Dia spray juga. Spray juga. Oh, spray juga adik dia nampak aktif dia dah ni. Memang aktif. Ada pergi check up tak dekat hospital lagi? Ada. Macam mana? Dia kata okey. Hmm. Jantung dia pun okey, dah kuat dah boleh apa sukan kan. Dah boleh sukan. Alhamdulillah. Dia dua orang ni memang ada masalah. Saya makan LP tu macam otak saya macam boleh lah. Saya kan ada ujian. Lepas tu saya pun Diskasinan. Macam mana? matematik tu boleh lah. Matematik tu susah tapi saya boleh kerjakan dia. Alhamdulillah. Terus jadi bijak Sekarang dia bijak. minum. Cikgu dia pun cakap bijak. Ya, alhamdulillah. Adik ambil AP macam mana hari-hari ke spray hari-hari? Hari-hari. Nak pergi sekolah. Saya hantar dia. Makan AP lah. Oh, spray je setiap hari Okey, adik ada nasihat dekat kawan-kawan yang sakit ambil AP? Ada. Tapi saya adalah bagi tahu kawan-kawan serentak AP ni. Lepas tu kawan-kawan saya kata nak pergi kat mana? Lepas tu saya kata Pergi dengan mak pergi dengan mak. Pandai dah buat marketing pun. Okey, Dek. Semoga terus sihat, terus sukses dapat nombor 1 dalam kelas. Ya. Terima kasih. Okey. Thank you, Mama. Sama.